Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan video tentang kerja kumpulan yang bertajuk Understanding Limits di bawah subjek Mathematics 2, BBP 10403. Kami terdiri daripada 5 ahli kumpulan, iaitu yang pertama Adli Syahmi bin Arifin, yang kedua Arif Muzammil bin Azman, yang ketiga ialah saya Azanaz bin Anwar, yang keempat Muhammad Roziris bin Muhammad Robiq, dan yang terakhir ialah Muhammad Zulkarnain bin Mat Zain. Seterusnya ialah apa itu limit. Yang pertama ialah limit merupakan konsep asas dalam kalkulus dan juga analisis matematik. Yang kedua, ia membolehkan analisis walaupun penilaian secara terus adalah mustahil atau tidak ditarifkan. Dan yang terakhir ialah limit membolehkan analisis matematik terhadap proses berterusan di dalam dunia sebenar. Seterusnya ialah objective of studying limits. Yang pertama ialah foundational understanding of calculus, iaitu pemahaman terhadap asas kalkulus. Yang kedua ialah analyzing function behavior, iaitu menganalisis tingkah laku di dalam fungsi. Yang ketiga ialah handling indeterminate forms, iaitu menangani bentuk tak tentu. Dan yang terakhir sekali ialah modeling real world phenomena, iaitu memodelkan fenomena dunia sebenar. Untuk bahagian task of limit pula, task of limit terbahagi kepada 3, iaitu part A, part B dan juga part C. Untuk part A ialah concept review, untuk part B ialah problem solving dan juga part C iaitu real world application. For part A, which is concept review. First, definition of limit. The value a function approves as the input get close to point. Notation lim x near A, fx equal L. Exit left limit equal right limit. Does not exit different value from each side or grow to infinity. One set limit describe the value of function approves from only one direction. Left hand limit value of fx as x approves a number from the left smaller value, and right hand limit value of fx as x approves a number from the right large value. Jadi yang seterusnya kita akan sentuh tentang infinite limit ataupun hard infinite. Hard infinite berlaku apabila nilai sesuatu fungsi semakin meningkat atau semakin menurun tanpa batas apabila x menghampiri satu nombor tertentu. Contohnya, limit x berhampiran dengan A, fx sama dengan infinity, ataupun lim x menghampiri A, fx sama dengan negatif infinity. Maksudnya, fungsi itu akan terus meningkat tanpa had ke arah infinity atau terus menurun tanpa had ke arah negatif infinity. Ia tidak berhenti pada satu nilai tertentu. Apabila ini berlaku, biasanya ia menunjukkan bahawa terdapat asymptote. Ia menunjukkan bahawa terdapat asymptote menegak, vertical asymptote pada nilai x sama dengan A. High infinity digunakan untuk menunjukkan bagaimana suatu fungsi berkelakuan apabila menghampiri suatu titik walaupun fungsi itu tidak mempunyai nilai tertentu di titik tersebut. Situasi ini banyak berlaku dalam fungsi rasional. Contohnya apabila pembahagi menghampiri sifar, fungsi trigonometri seperti tan x yang boleh menjadi sangat besar atau sangat kecil berhampiran sudut tertentu. Seterusnya, kita akan masuk pada jenis-jenis limit law. Yang pertama, constant law. Yang kedua, identify law. Yang ketiga, sum law. Yang keempat, different law. Yang kelima, constant multiply law. Yang keenam, product law. Yang ketujuh, quotient law. Yang ke-8, power law. Yang ke-9, root law. Dan kita lanjutkan pada bahagian terakhir pada part A, iaitu squeeze theorem. Squeeze theorem ialah Squeeze theorem menyatakan bahawa jika satu fungsi terperangkap di antara dua fungsi lain yang kedua-duanya menghampiri had yang sama, maka fungsi yang berada di tengah itu juga akan menghampiri had yang sama. Secara mudah, jika g, x lebih kecil dan sama dengan f, x lebih kecil sama dengan h, x. Dan apabila x menghampiri A,
Kedua-dua Gx dan Hx menghampiri nilai yang sama, iaitu limit X menghampiri A, Gx sama dengan lim X menghampiri A, Hx sama dengan L. Maka, limit X menghampiri A, Fx sama dengan L. Ini bermaksud jika fungsi yang kita nak cari hadnya sukar ataupun berayun-ayun, tetapi kita mendapat cari dua fungsi lain yang lebih mudah dan memberikan had yang sama, maka fungsi tengah itu juga mesti mengikut had tersebut. Kegunaan teorem quiz ialah teorem ini sangat berguna untuk had fungsi trigonometri yang berayun-ayun seperti sin dan cosine. Ia juga menentukan had fungsi yang tidak stabil tetapi boleh diselitkan antara dua fungsi yang lebih mudah. Itu saja untuk part A, konsep review. Okey, seterusnya saya akan memulakan soalan daripada part B, iaitu problem solving. Okey, soalannya adalah limit x kepada 3 x square minus 9 over x tolak 3. So solutionnya adalah apabila kita masukkan x kepada 3 di dalam equation, so jawapan dia akan jadi kosong over kosong, iaitu undefined. So kita boleh factorize dia punya equation tu. Jadi limit x kepada 3 kurungan x tambah 3 kurungan x tolak 3 over dengan x tolak 3. So jawapan dia akan jadi x tambah 3. So jawapan akhirnya kita boleh masuk x kepada 3. So 3 tambah 3 sama dengan 6. Untuk soalan kedua pula ialah limit x kosong sin x over x. Jika kita selesaikan dengan cara biasa, kita akan dapat jawapan dia undefined. Oleh itu, kita haruslah menggunakan one-sided limit. Yang pertama ialah kita setting kepada mode radian di dalam kalkulator, dan seterusnya kita menggunakan right hand limit di mana kita menggunakan nombor 0.1. Jika kita masukkan 0.1 ke dalam x, jawapan yang kita dapat ialah 0.998 ataupun 1. Untuk left hand limit pula, kita menggunakan nombor 0.1, negatif 0.1. Jika kita masukkan sin negatif 0.1 over negatif 0.1, kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu 0.998 ataupun 1. Jadi, jawapan akhir untuk limit x kosong sin x over x ialah 1. Okey, untuk soalan ketiga pula, evaluate lim 5x kuasa 2 tolak x tambah 1 per 2x kuasa 2 tambah 7. Okey, untuk x kuasa 2 kita akan gantikan kepada 1 per x, manakala untuk x sahaja kita akan gantikan 1 per x kuasa 2. Dia akan menjadi 5 tolak 1 per x tambah 1 per x kuasa 2 per 2 tambah 7 per x kuasa 2. Istilah bagi x ialah infinity, iaitu 1 per x sama dengan kosong, manakala 1 per x kuasa 2 adalah kosong juga. Untuk pemudahkan, dia akan menjadi 5 tolak kosong tambah kosong per 2 tambah kosong. Dia akan menjadi 5 per 2. Okey, jadi kita akan lihat soalan nombor 4, bahagian problem solving. Jadi soalan yang kita dapat di sini ialah limit x berhampiran dengan 2 kuasa positif 1 per x tolak 2. Jadi solution yang pertama kita akan buat 1 per 2 tolak 2 sama dengan 1 per kosong, iaitu undefined. Jadi apabila kita evaluate dia semula, kita akan mendapat jawapan akhir, iaitu limit x berhampiran dengan 2 kuasa positif 1 per x tolak 2 sama dengan positif infinity. Okey, untuk equation yang kelima iaitu lim x square sin 1 per x. Jadi cara kita selesaikan, untuk langkah yang pertama kita tetapkan sepadan bagi fungsi sin, iaitu fungsi sin berada di antara negatif 1 dan 1 untuk semua nombor nyata null. Ketika null sama dengan 1 per x, untuk x sama dengan null. Di langkah yang kedua, skala ketaksamaan dengan x kuasa 2. Jadi kita darabkan seluruh ketaksamaan dengan x kuasa 2 oleh kerana x kuasa 2 lebih besar sama dengan kosong, iaitu arah ketaksamaan tidak berubah. Langkah ketiga pula, ambil hak apabila x menghampiri kosong.
Untuk ketiga-tiga bahagian ketaksamaan. Langkah keempat pula kita kira had bagi fungsi sepadan, iaitu bahagian kiri dan kanan ketaksamaan. Langkah kelima pula gunakan teorem squeeze theorem, oleh kerana kedua-dua fungsi luar mempunyai had kosong. Dengan menggunakan squeeze teorem ini, had fungsi di tengah mesti juga kosong. Jadi jawapan bagi had tersebut ialah kosong. Seterusnya saya akan menerangkan tentang part C, iaitu real world application. Tajuk yang kami ambil adalah cooling or heating process, Newton's law of cooling. So saya akan explain how a limit is involved. Newton's law of cooling states that the temperature T of an object at time is T equal to T surrounding plus T initial minus T surrounding exponent power of negative KT. Okay, seterusnya adalah what the limit represents. Limit T kepada infinity, T temperature equal to T surrounding. So the point is represent the final equilibrium temperature the object reach. Limit equal to final temperature equal to room temperature. Object eventually match its surrounding, and last is temperature difference to 0. Okay, kita go through kepada example calculation. So the problem is a cup of coffee at 95 degrees Celsius is placed in a room at 20 degrees Celsius. The temperature of the coffee after T minutes is modeled by T equal to 20 plus 75 exponent power of negative 0.05 T. So the question is find the room temperature, the temperature after 30 minutes, and how long until the coffee reach 40 degrees Celsius. Okay, sebelum tu saya akan terangkan macam mana kita dapat equation T temperature equal to T surrounding plus T initial minus T surrounding exponent power of negative KT. Okay, itu adalah equation temperature over time. Okay, so equation tu kita dapat daripada kita integrate kita punya rate of cooling, iaitu dt temperature over d time, iaitu rate equal to negative k t minus t surrounding. So kita integrate benda tu, kita boleh alih dt time tu, kita pindah ke atas. So akan jadi equation dt over t minus t surrounding equal to negative k dt. Okay, seterusnya kita akan buat integrate side by side, left dengan right. So integrate dt over t minus ts equal to integrate negative k dt. So kita boleh integrate punya tu. So dapatlah jawapan ln t negative ts equal to negative kt plus c. So kita akan dapat jawapan t minus t surrounding equal to exponent power of negative kt plus c. So jawapan yang terakhir dia adalah T minus T surrounding equal to plus minus exponent power of C exponent power of negative KT. So next kita akan let A equal to plus minus E power of C. So kita dapat equation T equal to TS plus A exponent power of negative KT. So kita boleh guna use initial condition. So T 0 equal to T initial equal to T equal to 0. Okay, kita boleh sub T kepada C, iaitu T kosong equal to T surrounding plus A exponent plus exponent power of negative K darab kosong. Okay, so jawapan dia akan jadi A equal to T not minus T surrounding. Okay, so dapatlah final solution dia. Kita akan dapat equation temperature over time. Okay, kita teruskan dengan soalan A, iaitu the room temperature equilibrium temperature. So kita guna kaedah limit T temperature T kepada infinity. So equal to limit T kepada infinity 20 tambah 75 exponent power of negative 0.05 darab infinity. So kita cari exponent dulu. Exponent
eksponen power of negatif 0.05 darab infinity. So eksponen apabila dia power negatif infinity, jawapan dia akan jadi kosong. So jawapan dia adalah limit t kepada infinity equal to 20 tambah 75 darab dengan kosong. So jawapan dia 20 degree Celsius. So untuk soalan B pula adalah temperature after 30 minutes. So T 30 equal to 20 plus 75 exponent power of negative 0.05 darab 30. So equal to 20 tambah 75 exponent power of negative 1.5. So jawapan dia akan jadi 20 tambah 75 darab dengan 0.2231 dalam bentuk perpuluhan. So final answer dia akan jadi 36.73 degree Celsius. Okay, last sekali adalah soalan C, iaitu time to reach 40 degree Celsius. So 40 equal to 20 plus 75 exponent power of negative 0.05 t. 20 equal to 75 exponent power of negative 0.05 t. So kita akan dapat jawapan 20 over 75 equal to exponent power of negative 0.05 t. So daripada tu kita tukar kepada perpuluhan, iaitu 0.267 equal to exponent power of negative 0.05 t. So kita boleh pindah ln ke kiri. So dia akan jadi ln 0.267 equal to negative 0.05 t. Okay, ln 0.267 dapat jawapan negatif 1.32 equal to negatif 0.05 t. So jawapan t minit adalah 26.4 minit bersamaan dengan 26 minit 24 second. Okey, untuk kesimpulan daripada projek ini ialah had asas kalkulus menyediakan alat untuk menganalisis fungsi dan perubahan berterusan. Konsep yang kami pelajari adalah penting untuk memahami derivatif kamera dan aplikasi dunia sebenar merentas sains dan kejuruteraan. Okey, itu saja daripada kumpulan kami dan terima kasih.